Selamat datang. Kali ni kita nak tengok satu kajian akademik yang menarik ni. Tajuk dia Ideals versus Money. How Malaysian Politicians Play the People Game and How Not to Lose. Kajian ni cuba nak fahamkan macam mana ahli politik kat Malaysia ni, diorang seimbangkan antara cita-cita murni dengan realiti pengaruh duit dan golongan elit. Misi kita kali ni nak cuba faham permainan belakang tabir ni. Macam mana naratif, contohnya hak bumi putra atau tadbir urus Islam digunakan tapi pada masa sama kepentingan corporate pun dijaga. Okey, jom kita tengok mekanismenya. Ya, kajian ni fokus pada satu soalan utama. Macam mana ahli politik uruskan hubungan yang rumit antara idealism, tak kisahlah nasionalisme Melayu Islam ke, agenda reformasi ke, dengan tekanan duit politik dan pelobi korporat. Kuncinya, kata kajian ni, ada pada penggunaan sumber negara dan rangkaian patronage atau naungan ni. Contoh paling senang faham yang dia bagi tu dominasi UMNO dulu kan, 1957 sampai 2018. Diorang banyak bergantung kepada sumber negara macam Felda, Petronas untuk kekalkan sokongan. Betul tu. Dan mestilah skandal 1MDB tu disebut juga. Contoh paling jelas lah pasal jaringan politik bisnes tahap global ni. Dan satu lagi yang ditekankan ialah peranan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, GLIC. Ni macam KWSP, Khazanah, PNB itulah. Apa yang kajian ni jumpa, ia kadang-kadang diguna sebagai alat politik. Sama ada nak biaya aktiviti parti atau nak stabilkan politik masa tu. Jadi selain macam pembiayaan terus tu kan, kajian ni ada bagi contoh lain tak macam mana GLIC ni diguna secara strategik? Mungkin cara yang kurang nampak jelas. Ada. Dia sentuh juga pasal klientelisme pilihan raya. Contohnya bantuan tunai macam BRM dulu, sekarang STR, dilihat sebagai satu cara nak raya undi lah. Lepas tu projek mega pula mungkin lebih untungkan kroni atau pihak tertentu. Okey. Ditambah pula dengan akses media yang dulu tak seimbang, macam RTM atau utusan dulu kan. Dia punya laporan tu berat sebelah, jadi susah sikit pembangkang nak bersuara. Kat sinilah satu benda yang sangat menarik dalam sumber ni. Benda yang tak selari antara apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat. Contohnya kan, laungan ketuanan Melayu tu kuat, tapi pada masa sama, dasar ekonomi sangat pro-business, tarik pelaburan asing, FDI, banyak-banyak masa zaman Najib. Itu macam satu paradoks kan? Tepat sekali. Benda yang sama juga dikaitkan dengan janji takbir urus Islam oleh PAS. Tapi kalau tengok realiti isu macam kadar kemiskinan di Kelantan yang disebut dalam kajian tu, jadi timbul persoalan, sejauh mana rayuan populis ni betul-betul jadi tindakan? Mengingatkan kita pasal retorik Malaysia Baharu oleh Mahathir lepas PRU 14 tu, kajiannya ada sebut macam mana janji reformasi penting macam ICRD tu. Ya, pasal diskriminasi kaum tu. Akhirnya tak jadi sebab tekanan politik. Sama jugalah macam naratif reformasi Anwar Ibrahim. Lepas PRU 15, nak bentuk kerajaan perpaduan, kenalah berkompromi dengan parti macam UMNO. Ini tunjuk macam mana idealism tu, setinggi mana pun, seringkali kena ikut keadaan politik semasa. Kena pragmatik sikit lah agaknya. Betul, memang nampak macam tu. Jadi, kalau kita dah faham sikit sebanyak mekanisme dan benda-benda tak selari ni, apa yang kita sebagai pemerhati boleh buat? Apa saranan kajian ni untuk anda di luar sana? Saranan utama dia agak straightforward. Ikut aliran wang. Kena tengok dari mana datangnya duit politik, walaupun kita tahu reformasi SPRM tu belum habis lagi kan. Dan kena pantau pelaburan GLIC dibuat macam mana. Sebab kepentingan dia, macam KWSP tu kadang-kadang boleh jadi isu juga. Okey, selain ikut duit tu, kajian ni tekankan juga pasal pentingnya kita kenal pasti taktik naratif. Kena sentiasa soal balik naratif yang main sentimen kaum, contohnya DAP ancam hak Melayu atau janji pembangunan yang macam too good to be true. Kena periksa fakta lah. Betul. Dan akhir sekali, dia gariskan perlunya reformasi institusi yang mendesak. Kena kuatkan lagi SPRM, kena buat akta pembiayaan politik yang telus dan sokong media bebas yang boleh jadi check and balance. Kajian ni ada sebut contoh macam Malaysia Kini, The Vibes.
Jadi, kesimpulannya, anda sebagai pengundi di Malaysia ni selalulah berdepan dilema kan? Ahli politik guna macam-macam cerita-cerita yang sedap didengar. Bangsa Malaysia lah, keadilan Islam lah. Tapi tindakan diorang mungkin lebih ikut kira-kira duit dan kepentingan elit. Caranya guna patronage, guna GLIC secara strategik dan guna naratif yang pandai dibina. Ya, kalau kita tengok gambaran besarnya, faham macam mana duit politik ni berfungsi, macam mana naratif dibina untuk pengaruh kita punya pandangan dan betapa pentingnya institusi yang bebas dan telus. Semua ni penting sangat untuk anda buat pilihan yang betul-betul termaklum. Kajian ni memang tekankan pasal literasi media kritis dan penglibatan sivik. Jadi sebagai penutup, satu soalan untuk anda fikirkan yang kita ambil dari bahan ni. Kajian ni banyak cerita pasal macam mana manipulasi berlaku dan cara nak kesan dia. Tapi, untuk ke depan ni kan, agak-agak apa bentuk pendidikan sivik atau program literasi media yang paling power dalam konteks Malaysia kita yang unik ni? Macam-macam kaum, media pun macam-macam, supaya kita bukan saja tahu pasal manipulasi, tapi boleh secara aktif bina ketahanan bersama terhadapnya. Sesuatu untuk direnungkan.